Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH Autopart semua, jadi kita dapat banyak soalan. Apa beza slip on, apa beza full system? Jadi yang belum tahu, full system ni kita panggil dia dari header sampai ke muffler, kita panggil full system. Kalau piping saja kita panggil manifold atau piping lah. Muffler tabung belakang. Untuk slip on pula, ada beberapa model yang dibenarkan untuk buat slip on. Misalnya dari factory dia dah ada connection pipe di mana korang boleh disassemble untuk bawa keluar dan tambah saja mid pipe atau link pipe untuk pasang slip on. Maksudnya slip on ni tak perlu tukar full system, just tukar belakang saja. Dan selalunya untuk geng-geng 150cc contoh yang kena full system, di mana dia punya exhaust tu full, tak boleh buka, tak boleh disassemble setengah-setengah. R15M, R15, GSAR 150, macam CBR boleh slip on. Untuk geng-geng yang tak tahu dia boleh slip on atau tak, korang boleh tengok dekat exhaust standard, boleh buka ke tak connection pipe kat tengah. Tapi tak apa, yang tak faham boleh PM admin. Jadi kita bagi yang basic. Full system ke slip on, korang boleh Roger admin. Jom.